Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Mok T di Mok T Channel. Alhamdulillah, kali ni Mok T nak kongsi dengan sahabat-sahabat semua kudapan untuk raya nanti, sesuai untuk dihidangkan dengan tetamu yang datang. Kudapan kali ni Mok T menggunakan petola, petola ular. Sedap sebenarnya sahabat-sahabat. Ini merangok. Nampak? Memang sedap sahabat-sahabat. Okey, sahabat kat luar sana boleh try. Jom Mok T kongsi cara macam mana Mok T buatnya. Hanya 2 bahan sahaja, senang sangat. Sediakan 1 atau 2 biji petola. Lepas tu serbuk serbaguna jenama sasa, yang perasa pedas. Okey, nampak ini petolanya. Okey, terlebih dahulu Mok T akan bersihkan lah. Okey, bersih. Lepas tu Mok T akan potong dia nipis-nipis. Baik, lebih kurang macam ni. Mok T ringkaskan ni. Okey, biji dia tu nanti Mok T akan buang lah. Okey, Mok T akan sagat dia lebih kurang macam ni lah dalam video yang Mok T buat tu. Okey, apabila dah jumpa dia punya biji tu, keluarkan lah. Mok T keluarkan dengan tangan je macam ni. Nampak? Lepas tu sagat lagi, potong nipis-nipis. Mok T menggunakan ni je. Okey, untuk potong ni kulit timung tu je. Kalau ada sagat boleh je guna, tak ada masalah. Yang penting dia nipis-nipis lah. Mok T rasa guna ni lagi senang. Nampak macam Mok T buat tu. Okey, bila dah jumpa biji dia tu, okey, keluarkan lah. Keluarkan dengan tangan je, senang. Nampak? Sagat dia sehingga habis lah. Bahan dia pun senang sangat. Okey, Mok T menggunakan jenama sasa yang perasa pedas. Okey, tepung serbaguna tu. Okey, nampak ni. Okey. Sebenarnya nak guna tepung lain pun boleh, tak ada masalah. Okey, sesuai selera lah. Ini je 2 bahan ni je Mok T guna. Senang sangat-sangat sahabat. Yang nak buat kudapan raya tu memang sesuai sangat lah. Okey, nampak nipisnya lebih kurang macam ni. Dia senang garing lah. Okey, ni tepung ni Mok T akan tuang dulu dalam bekas ni. Okey, Mok T guna yang rasa pedas ni. Okey. Tuang semua lah. Okey, lepas tu ni yang dah telah bersihkan tadi tu. Okey, Mok T akan masukkan dalam ni. Sikit-sikit lah, demi sedikit lah. Biar lepas tu gaulkan dia. Bila tercampur macam ni, dia tersalut kan. Ni. Macam ni. Lepas tu boleh terus goreng. Okey. Ni. Okey, dah salut tepung ni sebelah ni. Kuali. Okey. Sebelah tu. Okey, petola tadi. Ni Mok T akan masukkan minyak dululah. Kuali. Okey, tak perlu banyak sangat sebab goreng sikit-sikit kan. Okey. Okey, tu petola sebelah tu ni dah. Okey, dah tersalut tepung tu. Mok T akan masukkan. Kalau minyak tunggu minyak nanti dah panas. Okey, ni. Okey, nampak tak? Dia perlukan macam ni. Biar dia tersalut macam ni. Penuh dengan tepung tu, baru kita akan masukkan dalam kuali lah untuk goreng. Okey. Macam ni. Masa nak goreng tu jangan terus peram lama terus dalam ni. Okey, masa nak goreng tu celup terus goreng macam tu. Okey, baru cantik ni. Mok T sediakan bekas lah. Lepas digoreng Mok T akan angkat. Okey, nampaknya minyak pun dah macam hampir panas. Okey, Mok T teratis Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dah boleh lah tu. Okey, sini. Masuk sikit-sikit dulu, sikit demi sedikit. Okey, lepas tu sama-sama tu kacau lah. Balik-balikkan api perlahan lah. Tak boleh, jangan api terlalu kuat, perlahan je.
Okey, nanti nak goreng lagi, ambil ni, nanti akan celup dalam tepung ni lah. Okey. Okey, tunggu dia. Okey, tunggu dia menggaring sekejap lagi, dah boleh angkat. Sedap tau. Petola ni, sebelum ni kita buat pria kan. Petola rupanya sedap. Dia tak pahit sangat petola ni. Dia tak macam pria katak tu pahit pun, kalau dah jadi keripik sedap. Ni petola memang sedap. Lagi sedap daripada pria. Nampak? Okey. Ini rangup sedap. Lepas tu boleh angkat lah. Nak kena kacau, selalu kacau supaya dia tak angus lah, dan supaya masak dia sebati masaknya. Okey, rata lah. Okey, nak tahu dia garing ke tak, minyak ni dia dah tak berbuih. Selagi minyak berbuih tu tak boleh angkat lagi. Itu salah satu tip dia tu. Okey, kalau minyak tu dah tak ada buih, baru boleh angkat. Tapi selalu kacau lah, kacau-kacau nampak tak sahabat-sahabat? Nampaknya minyak tu kan, dia dah hilang buih dia tu, bermakna itu dah betul-betul garing lah tu, dah boleh angkat. Okey, mak kita angkat sedap sahabat-sahabat. Okey, ni dah dia keripik petola ular panggil. Itulah. Okey, mak kita angkat letak sebelah ni lah. Ni sebelumnya tapis, dia alas dengan apa? Dia alas dengan kertas tisu lah, supaya macam minyak tu dia meresap lah. Nanti dia dah sejuk, dia rangup lah. Okey, dah je. Okey, lepas tu kita ulang proses yang sama lah. Okey, ni proses tadi yang mak tidak salut semua ni. Okey, nampak dia macam ni. Okey, mak akan masukkan balik. Okey, proses ulangan. Masya Allah, senang je buat ni, tak susah. Masuk sikit-sikit lah, sebab minyak pun tak banyak kan. Kalau minyak banyak, boleh masuk banyak lah kan. Okey, lepas tu kacau-kacau, sebatikan. Okey, tu sebelah tu dah angkat. Ni ada sikit lagi. Ni proses buat dah. Okey, ni proses yang sama juga, api slow perlahan. Okey, nanti dah garing, nanti boleh angkat lah. Okey. Terbalik-balikkan dia, balik-balikkan. Okey, yang sebelah ni dah. Okey, dah masak tadi, nampak? Inilah hasil dia. Ini yang belum. Okey, buat ni yang dah. Itulah. Ni tunggu buih pada minyak tu, dia dah tak nampak. Maknanya tu dah boleh angkat lah. Itu dah garing tandanya Mak Tim menggunakan minyak yang sikit ni, jadi Mak Tim masuk sikit-sikit sebab tak banyak kan buat. Boleh angkat. Sebabnya boleh angkat. Macam kat sini. Okey, last gaul. Okey, gaul sampai sebati. Ngam-ngam lah dengan tepung tadi sahabat. Okey.
Okey. Okey, dah tersalut semua ni. Nampak? Ni ngam-ngam lah dengan tepung tadi ni. Yang last ni Mak Tia akan masukkan. Okey, kacau. Ni yang sebelah yang dah siap goreng. Keripiknya rangup sangat. Okey, inilah hasil nampak. Sekejap lagi last lah tu angkat. Okey. Okey, ni yang dah siap. Dah siap goreng. Keripik renyah, iaitu keripik petola ular. Nampak sahabat-sahabat? Ni merangup. Nampak? Memang sedap sahabat-sahabat. Okey, sahabat kat luar sana boleh try tu ya. Boleh try apa yang Mak Tia buat ni. Okey, sesuai sangat untuk menu raya nanti. Okey. Okey, nampak tak? Okey, ni memang rangup sangat, renyah sangat. Nampak? Okey. Ikan nak buat apa? Keripik time raya pun boleh. Okey, ni nanti ni dah sejuk. Mak Tia akan masukkan dalam balang ni lah. Bekas balang ni tisu. Mak Tia akan alas dulu kat bawah tu supaya minyak tu dia meresap kat tisu lah. Okey, ni tisu. Mak Tia akan lipat. Okey, lipat dulu tisu ni. Lipat macam ni lah. Sebab dah letak bawah ni. Okey, lepas tu Mak Tia akan masuk je lah. Dalam balang ni. Masya Allah, sedap ni. Keripik time raya. Bolehlah satu balang ni. Senang untuk ngunyah-ngunyah depan TV time raya kan. Okey. Dia tetamu datang kan. Okey, masuk je. Bolehlah satu balang ni kan. Jadilah untuk buat kudapan. Atau sahabat-sahabat nak buat time raya, masa tetamu datang kan, boleh hidangkan ni keripik petola ni. Keripik petola ular ni memang renyih, rangup dan memang sedap. Sahabat-sahabat memang rangup. Nampak? Penuh satu tu. Okey, habiskan ni. Masuk je. Ni. Okey, tak apa, masuk sekali. Okey, ni berminyak lah sebab kita dah alas dia untuk keluarkan minyak kan. Okey, inilah hasil dia. Okey, sahabat-sahabat, boleh try cara Mak Tia buat ni. Senang sangat-sangat. Hanya dua bahan je. Buah petola ular ni dan tepung tu tadi. Tak kisahlah tepung apa kan, yang ada. Jadi pilih yang tepung yang pedas tu lagi dia sedap daripada yang original tu. Pilih yang rasa pedas tu, dia rasa lain sikit. Okey, selamat mencuba. Moga perkongsian Mak Tia ni bermanfaat untuk sahabat-sahabat yang mana dah ada idea dah macam time raya tu nak buat kudapan apa kan. Bolehlah cari petola ular ni. Dia sebenarnya bagi Mak Tia lah, dia lebih sedap daripada keripik peria katak tu. Tapi sedap, dua-duanya sedap. Tapi ni Mak Tia rasa ni lagi sedap. Okey, sahabat-sahabat boleh try. Okey, bye, sampai jumpa lagi. Moga perkongsian Mak Tia ni bermanfaat. Dan jumpa lagi di siaran yang akan datang. Bye, Assalamualaikum.